Yang ni penting. Allahu Akbar. Yang ni penting. Akan sampai satu zaman ketika itu manusia diberi dua pilihan, untuk menjadi satu orang yang kolot dan ketinggalan, ataupun untuk menjadi seorang yang fasik. Ortodok ni maksud dia apa? Manusia diberi dua pilihan, jadi ortodok ketinggalan, atau buat dosa, jadi seorang fasik. Sampai satu zaman kalian akan diberi pilihan, nak terus dengan hukum Islam, ajaran Islam, pakai tudung, tak membazir cara Islam yang Nabi ajar, ataupun dianggap sebagai ketinggalan ketika mengamalkan sunnah, ketika mengamalkan ajaran Nabi, ataupun nak jadi orang fasik. Baru nampak trendy, nampak moden, nampak gaya yang terkini. Kita dah sampai dah kan. Itulah keadaan kita hari ni. Itulah keadaan kita hari ni kan. Kita berada di satu simpang. Masyarakat bagi pilihan nak jadi yang mana kan. Sama ada untuk mengamalkan Islam ataupun nak jadi fasik. Kalau kamu ambil untuk mengamalkan Islam, untuk mengamalkan sunnah, nak buat ajaran seperti yang Nabi ajar, semua masyarakat akan memandang kamu ketinggalan. Jadi dah jadi hari ni. Jadi apa yang tengok pada hari ni kan.